Adakah kita rugi kalau harga emas jatuh? Saya dapat feedback ni tuan-puan daripada seorang penyimpan emas bawah bimbingan saya. Kalau tuan-puan ada perasaan yang sama, tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share supaya lebih ramai yang terima manfaat. Jawapan ringkasnya tuan-puan, tidak. Selagi kita tak jual simpanan emas kita. Kenaikan dan penurunan harga emas dalam tempoh jangka masa pendek adalah perkara biasa tuan-puan. Tapi untuk jangka masa panjang, trend harga emas akan terus meningkat. Sebab itulah kalau ikut pakar-pakar kewangan, mereka sarankan kita simpan emas sekurang-kurangnya 2 tahun ataupun lebih. Jadi kalau kata tuan-puan simpan emas hari ni, esok tuan-puan tengok harga emas turun. Tuan-puan panik dan tuan-puan terus jual, memang tuan-puan akan rugi dalam simpanan emas. Sebab itulah tuan-puan, sebelum mulakan simpanan emas, pastikan kita ada matlamat yang jelas, matlamat yang kita nak capai dalam tempoh jangka masa panjang. Nak berjaya dalam simpanan emas tuan-puan, tak perlu monitor harga emas, sebaliknya fokus kepada pertambahan gram simpanan emas kita. Untuk tuan-puan yang masih belum mulakan simpanan emas, nak saya bantu mulakan simpanan emas pertama, boleh isi beg biru dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin. Belajar sesuatu hari ini, jom simpan emas dengan ilmu. Nak dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.